Hai, assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni kita akan main game orang leading sedang pengembaraan macam tu. Ia tentang lawan-lawan enemy macam tu. Tanpa masa, let's go. Hari ni guys, kita akan menjadi seorang pahlawan stickman orang lidi Kita main game orang lidi pada hari ni Korang tengok banyak juga skill dia. Kita tengok dekat belah kanan ni. So kita mula dari tutorial dululah. Okay, you can use it to move the pulgar or left. Okay, ni untuk gerak. Ni is attack button. Use it to fight back your enemy. Use jump button. Okay, dash, only dash. Skill. Okay, dekat belah kiri tu kita punya nyamu Let's go. Okay, sabar. Hup. Anjay. Not bad lah. Keren juga game ni guys. Dia punya damage. Macam Sonic. Tu. Set. Tu. Dia berpusing kalau kita lompat. Kita ambil koin-koin ni. Macam ada wave juga guys. Sebab korang tengok kat atas tu. Macam ada indikator. Kenapa ni? Apa jumpa? Nampak? Sikat. Okay, kita pergi belah kanan sebab wave kat sini dah settle. Okay, kita nak cuba naga ni. Monster guys. Kerennya. Apa? Berapa monster kan? Banget guys. Damn, keren guys. Not bad lah game ni guys. Your adventure is not in the Okay. Pilih satu daripada wira yang kami yang luar biasa. Mulakan di sini perjalanan anda. Kata suka pilih. Klik butang ini untuk melihat peta. Okay, mari kita cuba tahap ini. Okay, kita main guna energi juga nak main. Cus. Bla. Okay, kita pergi belah kanan guys. Ni kita lawan toyo ni. Guys. Tadi karakter tu. Karakter yang tadi tu. Karakter percubaan. Jadi karakter yang kita ada ni, kita ada skill guys. Alamak. Lupa pula nak tutup navigation ni. Kita ada skill. Kita hanya mengandalkan basic attack. Dash. Kita mengandalkan basic attack je. So mungkin kena upgrade dulu bro. Okay, mungkin kita kena naik taraf. So apa kita nak buat sekarang? Klik di sini untuk menaikkan item anda. Upgrade damage, upgrade defense, HP, critical damage. Okay, tutorial finish. Jadi macam mana kita nak dapat skill? Ribet. Okay, entahlah guys, macam mana kita nak dapat skill guys Okay, kita cuba melihat-lihat dulu kan. Sebab kat sini banyak boleh yang kita kelan nampaknya. Ni apa ni? So, boleh spin lah guys. Dua kali roll. Spin. Apa ni? Letak pekan semula ni apa guys? Entahlah, Iki pun tak tahu guys. Ada hadiah. Tapi kena tengok iklan kalau nak tengok. Tapi Iki malas nak tengok iklan. Skill. Baik kita upgrade ni guys. Habis dah duit. Ada lagi tu. Kenapa habis dah? Memerlukan level 4 untuk menaikkan level ini. Jadi kita kena upgrade yang ini. Kalau kita upgrade sampai level 4 kenapa tak boleh dah guys?
Oh mungkin lah, mungkin kita kena agak kat sebelah sini. Anda telah menyiapkan misi anda je. Okay. Tak boleh pun. Kita tahu kalau kulit ni kulit. Kulit nama dia guys. Oh macam skin lah. Okay. Pet. Oh pet tu macam tolong kita lah guys. PVP. Boleh PVP juga game ni guys. So macam mana kita nak dapat skill guys? Saya dah muat. Okay sabar guys. Ni tak boleh dapat skill ke guys? Oh memang karakter kita ni yang diandalkan basic attack je ke? Aduh dah. Ni guys, kita ada skill. Baru boleh agrik skill guys. Oh okay. Okay, baik. Okay. So let's go lah, kita main. Okay, let's go. Kita dah skill bobo gempur. Nice. Terus tapi lepas kita dapat kekuatan bobo gempur, masa kita guna tu jadi delay guys untuk menyerang. Jadi ada kekurangan jugalah. Makan ni. Basic kenapa tak boleh dash La ilah, kita kan lompat. Dash tu kat atas. La ilah. Kita kan lompat kan. Apa ni? Apa yang bawa bendera ni? Oh wow, betul kita kan lompat ni guys. Wow, betul. Dari tadi kita ada dash, kita kan lompat guys. Dia hero unlock. Kita boleh try tapi tak apa. Okay, kita main sekali lagi guys. Kita ambil sampai 1.5 lah guys. Let's go. La ilah, kita kalau aduh dah. Iki selalu tekan lompat. Iki nak tekan dash. Okay. Ini kena lompat. Dah. Ke depan. Makan ni. Bantai royol ni. Okay, sabar. Boy, jumpa. Nice. Okay, kita pergi ke stage selanjutnya, iaitu stage terakhir kita untuk hari ni. Korang rasa kita nak lanjutkan ke tidak game ni guys? Menarik juga sebenarnya. Okay, bantai. Okay, terlompat. Tak hidup lagi. Okay, sabar. Oh. Waduh. Oh, jumpa. Tadi. Mampus. Okay, kita bantai guys. Kita bantai. Sabar. Semua monster guys. Ni. Bobo jumpa. Mati. Ikat. Tewaslah kau. Terakhir. Lompatan maut. Anjay. So mungkin itu saja video kita pada hari ini, menjadi seorang orang lidi ya guys ya. GG. Dan itu sajalah untuk video pada hari ini. Saya harap korang suka kita bermain sebagai orang lidi, berlawan-lawan dengan musuh kegelapan macam tu. Kan hitam kan musuh dia kan. Jadi jangan lupa subscribe dan like, itu sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Kalau korang ada apa-apa nak suruh Iki mainkan, jadi subscribe, komen, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.